Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, tentang bahagian haiwan korban ataupun kategori haiwan yang hendak dilakukan korban ataupun kategori ibadah korban. Kita boleh bahagikan ibadah korban ini kepada tiga bahagian ataupun para fuqaha membahagikan ibadah korban ini kepada tiga bahagian. Iaitulah yang pertama dinamakan sebagai ibadah korban yang al-masnunah, yang sunat, dan yang kedua al-manzurah, haiwan korban yang dinazarkan, dan yang ketiga al-maj'ulah ataupun kita boleh sebut sebagai haiwan yang telah dijadikan sebagai korban. Haiwan korban yang al-masnunah iaitulah korban yang disunatkan. Dengan kita berniat hendak melakukan korban pada tahun ini, korban itu pada kita adalah hukum sunat. Manakala yang kedua al-manzurah, korban yang menjadi hukum nazar, yakni menjadi hukum wajib. Sebagai contoh, seseorang yang berkata aku bernazar nak buat korban pada tahun ini. Itu masuk dalam kategori nazar fi zimmah, kerana dia tak tetapkan lagi haiwan tertentu yang hendak dia melakukan korban. Cuma dia hanya bernazar untuk dia berkorban pada tahun ini, maknanya korban dia wajib kerana nazar. Kemudian dia bahagian kedua dalam bab nazar ni, seperti contoh dia pergi pada salah seekor haiwan korban, dia kata haiwan ini adalah nazar korban aku pada tahun ini ataupun korban nazar aku pada tahun ini. Maka dia jadi nazar muayyanah. Korban nazar muayyan. Haiwan itu adalah haiwan nazar korban yang telah ditentukan. Maka wajib buat dengan haiwan yang telah ditentukan tersebut. Tadi yang pertama tadi nazar fi zimmah, yang dia tak tentukan mana-mana korban, tapi dia wajib kerana dia telah menggunakan lafaz nazar. Itu bahagian yang kedua. Bahagian kedua itu terbagi pada dua pula seperti yang telah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga iaitulah maj'ulah. Al-maj'ulah, korban yang telah dijadikan korban. Haiwan yang telah dijadikan korban. Sebagai contoh, seorang pergi kepada seekor haiwan, dia kata haiwan ini ada korban aku pada tahun ini. Jadi dia telah menjadikan haiwan itu maj'ulah lil-udhiyah. Jadikan korban itu telah ditetapkan untuk dijadikan korban pada tahun ini. Ke persoalan kategori yang ketiga ini ada perbahasan di kalangan ulama yang insya-Allah pada video yang kedua saya akan terangkan.